mewakili KL7 PMKL Respect Fighter dijemput Azim Respect Fighter. Dia akan muncul di tanah gersang bersama 70,000 askar sedia hadap perang. Sekalian alam terpinga-pinga, dari kurusan mereka berjalan keliling dunia. Hey, terbit mentari bukan terbit yang biasa. Tanah kering kontang kemarau panjang alam yang binasa. Hey, kita memang long life, dia tu raja penipu. Apabila dia keluar burung dan ikanlah isteri dan anak perempuanmu. Terbulan dadamu, masihkah ada iman? Masih sedang berjalan apa yang kau bekalkan? Hey, terbulan dadamu, tanya siapa kita, tujuan di dunia, siapa sang pencipta? Hey, ini zaman fitnah, ini zaman fitnah, ini zaman fitnah. And his opponent representing Phuket Muay Thai from Thailand. To the blue corner, please welcome Singtong Yala Sapusuku. Ya, ini dia di gelanggang kadang-kadang pilihan yang ke-8 pada malam ini. Boleh katakan pertembungan di antara dua negara Malaysia dan di juga antara Thailand. kedua-dua Di penjuru merah Azim, Singtong Respect Fighter juga KL7 menekala Azim. biru Singtong, Thailand. Kedua-duanya pada berat badan 50 kg dengan ketinggian yang hampir sama 161 cm. 23 kemenangan, 3 kekalahan. Itu rekod yang dipegang Dan oleh Azim diteruskan dengan acara di sudut tarian merah. langkah sembah White Group. Singtong The Phuket Storm. 18 kemenangan daripada 5 yang mengalami kekalahan. Azim dah The Respect Fighter, memang dikenali seorang fighter yang dikenali di Malaysia dengan regu je. Boleh dikatakan agak balance dari segi pengalaman.
Ya tuan-tuan dan puan-puan, kita saksikan pula regu pilihan yang Pertarungan ke-8 malam ini. 3 pusingan untuk 3 minit merah, pada Azim setiap pusingan. Respect Fighter Azim KL7 161 Malaysia dan juga cm ketinggiannya, lawannya di penjuru 50 kg Sintong, berat badannya. Thailand. Sintong 164 cm dengan berat badan yang sama, 50 kg untuk pertarungan kategori ini. Pusingan pertama, Chop. Pusingan yang pertama bermula dengan serangan pertama, serangan kaki, side kick kiri dan kanan. Lagi sekali side kick kaki kanan yang dilepaskan oleh Sintong. Iya, Chop. Yang menyebabkan Azim Menarik. ini terpaksa mengatur semula serangannya. Dia berjaya untuk menangkap kaki Sintong tadi. Dua tumbukan yang sangat tepat dilakukan oleh Azim. Iya, teruskan, Chop. Atas pergerakan kaki tangan kiri Azim untuk menyerang ke muka Sintong. Tapi Sintong dapat kita lihat dalam pertarungan pusingan yang pertama ini lebih banyak menggunakan kaki untuk melakukan serangan. Iya. Susuk tubuh badan yang lebih kurang sama daripada kedua-dua peserta dapat kita lihat. Ahli keluarga Azim yang berasal dari Kelantan, tapi dia membesar di sini untuk dia berlatih Muay Thai dengan jurulatih-jurulatih yang ada. Dan kini dia berazam untuk mendapatkan kemenangan dalam pertarungan yang kita sedang saksikan ini. Wilayah pahlawan 2.0. Iya. Mereka dipanggil untuk ke tengah gelanggang oleh pengadil. Ada serangan kaki yang dilakukan oleh Azim. Kombinasi tumbukan yang tidak tepat. Kali ini dapat kita lihat Azim dalam mengasak dan Sintong melutut standing count. Dia berikan kepada petarung dari Phuket ini. Dari tadi saya ingin mengatakan pertarungan ini mungkin akan habis awal. Ya, okey. Berkemungkinan kalau Azim dapat meneruskan dan terus tindakan-tindakan agresif dan juga cara dia bertarung ketika ini dengan cukup berani dia untuk melakukan satu lagi serangan. Terduduk buat kali yang kedua, standing count diberikan kepada Sintong. Dilihat pertahanan Sintong tidak kemas untuk menahan tumbukan yang diberikan oleh Azim. Walaupun mencuba dengan kaki kiri dan kanan, saya rasa tamat pertarungan. Tak habis 3 minit pusingan yang pertama dimenangi oleh Azim Respect Fighter. Kemenangan yang terpantas. Ternyata sekali apabila dia melangkah kering ke gelanggang, kita sudah dapat melihat bagaimana begitu yakin dan begitu bersungguh-sungguh untuk dia mencapai kemenangan. Dan dia berjaya menumpaskan Sintong dalam pertarungan yang tidak habis pun satu pusingan. Ini adalah serangan yang ketiga jika kita lihat yang membuatkan Sintong jatuh. Tapi ada 2 punches yang clean yang dilakukan oleh Azim yang sangat tepat, itu yang boleh membuat, dan saya rasa perlawanan ini akan habis dengan awal kerana Sintong tidak kemas untuk memblok ataupun mempertahankan mukanya apabila diserang oleh Azim. Kemenangan yang ke-24 dalam 27 pertarungan untuk Azim. Sudah pasti, sudah jelas. Ya, keputusannya sekarang Kemenangan yang akan diumumkan adalah untuk sudut merah Azim Respect Fighter, The Iron Venom. Azim Respect Fighter KL7. Tanah gersam bersama 70,000 askar sedia hadap perang. Dan kepada Sintong, tingkatkan latihan dan cuba lagi di kejohanan yang akan datang.
Okey, ini dia kenangan untuk sudah pasti dapat mereka bawa dan juga menjadi satu kebanggaan Terima kasih kepada pengadil hasil tugas daripada J1. kemenangan.